Korang nak tak kalau kita masakkan untuk korang? Jangan lupa like, share dan juga repost video ni serta komen. Kita akan pilih orang pemenang. Kalau episod lepas kita ada nasi kerabu versi restoran. Yang kali ni kita ada versi fine dining. Jom kita buat. Jom. Okay, first untuk protein kita akan buat chicken roulette. Lain sikit lah. Kita kisar semua bahan ni and then kita akan badut bersama dengan ayam kulit chicken ni. And then kita spread the filling and then kita balut dia betul-betul mampat dan kita kukus. And then bila dah jadi macam ni kita sejukkan dan kita akan bakar dia sampai ada grill mark and then kita boleh potong dan hidangkan. Kita akan nasi kerabu bersama ulam, chicken roulette tadi bersama dengan crispy crumble, budu emulsion, taburkan sedikit hiasan dan juga kuah pecil. So guys, dah pun siap ketiga-tiga menu dengan bertemakan nasi kerabu mendunia. Yang pertama kita ada apa, Syafiq? Kita ada menu nasi kerabu autentik. Betul. Yang kedua kita ada nasi kerabu dengan versi yang sentiasa korang dapat dekat restoran. Dan yang ini adalah versi terakhir iaitu versi fine dining. Betul. Korang nak tak kalau kita masakkan untuk korang? Jangan lupa like, share dan juga repost video ni serta komen. Kita akan pilih 3 orang pemenang. Betul. Dan korang janganlah lupa cuba resipi ni. Okey? Selamat mencuba. Bye.